Ada. Oh, ada. Makan. Oh. Makan. Ya. Ui. Macam ikan ketuk. Oh. Habis. Masak. Ui. Biar. Kena tali ya. Jangan bang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan pada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan harian korang. Okey geng, petang ni aku dengan Azam buat kerja gila sikit. 2 kali dia call aku ini geng, ajak pergi mancing. Aku dengan lutut bengkak, ingat hari ni nak rehat-rehat kat rumah. Dia dah call, dia cakap, "Pan, jom pergi mancing." Kan. Jadi tak boleh nak apa lah. Teman je lah dia kan. Teman punya teman terjebak agak hari ni geng. Okay, hari ni aku layan dekat kolam ni lah. Salak tinggi lah geng. Ingat tadi nak pergi boundary, tapi bila fikir boundary malam ikan tak galak, kita cuba lah try kolam salak tinggi ni. Kolam ni pun lama aku tak mancing. Jadi tengok hari ni ada rezeki aku tak ada. Apa-apa pun yang menonton, aku jemput untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton dan like video sampai habis geng. Okay, stay tune. Ikan bubur. Tempat payah. Udang nak berapa? Udah 10. Wah, udang tak ni? Udang ekor apa bang? RM1. Udang jangan besar sangat abang. Saiz sedang-sedang je. Tak mak mulut makan. Kanan lah. Bang. Ya. Boleh lah sini lah. Kita duduk sini lah geng. Kita duduk belah tengah. Nanti senang nak casting, kita ronda-ronda. Setup hari ni kita pakai rod daripada Land Base Jagger 512 LB. Reel Saberlight DC, Land Base Saberlight DC 101 SG. Mainline Land Base Ranger 4X 20 LB. Leader kita pakai Land Base Hero Series 40 LB. Dan kita pakai batu roket. Umpan kita pakai udang hidup. Udang saya cantik ni. Udang tu kita pakai udang hidup. Casting. Okey. Okay. First cast of today. Bismillahirrahmanirrahim. Hah?
5 minutes later. Aduh, tak lekat. Ada. Oh, ada. Dia ingat tak lekat. Aku ingat kan tak lekat. Aku sentak kosong. Rupanya dah ke depan ni kan. Dah dekat. Kayak udang macam. Tukar ambil aku tukar. Ya, dia try lagi kat pot belakang. Pot belakang ada ikan kan. Few moments later. One hour later. Ha?
Makan lah. Makan. Makan. Oh. Makan. Ha? Boleh kot. Ya. Ui. Strike kedua, geng. Jenuh nak pergi strike kolam ni malam. Lama aku biar ambil kau. Ada ke? Bagi dia nak pegang itu. Tok dia tendang bang. Itu kalau ada kolam tu ikan banyak tau. Oh. Ha? Kalau ikan banyak kolam tu dia dah bedal lah tu. Udang macam tu. Ha. Tok bang. Ini perasaan tu, ni tak dapat ikan ni. Dia macam ikan ketuk. Oh. habis. Masak ai. Masak ai. Weh, Biar. kena tali je. Okay geng, ini betul-betul ikan last minute. Aku pun dah habis masa. Dapat strike ketiga. Ni hasil lagi ni geng. 3 ekor je. Itu Azam. Azam kumpau hari ni geng. Pisang. Jadi lah geng, 3 ekor.
Okey geng, itu je lah video untuk hari ni. Alhamdulillah hari ni walaupun tak menggasak, aku dapat 3 ekor lah. Strike 3 ekor. Itu je 3 ekor yang solid dia ketuk. 3 lekat. Aku biar sikit lah. Yang nombor 3 tu betul-betul last minute lah. Waktu kecederaan ada bagi. Dah nak habis masa lah. Azam hari ni tak ada rezeki lagi. Padahal hari ni aku teman dia dah gigil nak mancing. 2 kali call aku petang tadi. Patut tidur. Dia call aku 2 kali petang tadi nak ajak mancing, nak lepas gian lah. Tapi hari ni tak lepas juga gian dia. Tak ada rezeki. Tak apalah, insyaAllah ada rezeki yang akan datang tu. Okey, aku nak ucapkan ribuan terima kasih pada korang yang menonton video ni dari mula sampai habis. Yang masih belum subscribe, aku jemput dulu untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan dari korang. Teruskan menonton video-video aku yang akan datang. Salam pacat daripada aku. Assalamualaikum geng. Bye bye.